Kat Segar Dimsum ni kita ada lebih daripada 50 jenis dimsum dan pau. So macam-macam jenis lah. So tapi disesuaikan dengan tekak Melayu lah. Cita rasa kita. Cita rasa Melayu. Daripada awal kita orang buka memang dalam mi wantan kari. So mi wantan kari ni dia memang istimewa sikit. Kita olahkan daripada tengah-tengah daripada resepi Melayu dengan resepi Chinese. Kita pakai mi wantan. Kita bukan pakai mi kuning lah. Baru setahun kita buat ada wantan mas. Sup wantan mas ni. So wantan mas ni dia kenapa dia wantan mas? Sebab dia bentuk dia macam jongkong mas. Kita buat dia tu macam jongkong mas. So baru warna kuning dan bentuk dia warna kuning. So kita letak dengan sup tu pun sengaja kita buat macam keemasan warnanya. So kita panggil sup wantan mas. So ini pun alhamdulillah mendapat sambutan yang baik. Kini adalah kita keluarkan adalah dimsum mentai. So ada dua version dimsum mentai ni sebenarnya. Ada yang isi udang, ada yang isi ayam. Tapi hari ni kita tunjuk adalah yang isi udang tu. Menu ni agak baru di Malaysia. Kita fusion sikit lah dengan Chinese dengan Japanese punya resepi. Itu jadi dimsum mentai tu. Kenapa dia madu 3 tu sebenarnya kita pun tak tahu nama yang sesuai. Kita nampak isi dia ada 3. Kalau pasal tadi kita ada longan, kita ada isi kelapa laut yang biasa dan isi kelapa laut yang kita rendam dengan air gula merah. So kita combine tu yang ada 3 tu. Tu yang madu 3 letak. Lagi pula tu kita tabur dengan madu pula tu. Tu je letak madu 3. Put datang kalau nak rasakan dimsum fresh yang dibuat oleh orang Melayu. Orang kita yang halal tak payah risau, memang kita ada sijil halal pun kita ada tampal dekat kaunter kan. Jemput datang, rasa sendiri kesedapan, kesegaran dan keenakan Segar Dimsum.